الله العظيم استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد لكماله. سبحانك يا الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا يا حليم. خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إني آمنت بربكم فاسمعون. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك ومغفرتك وعنايتك. آمين آمين آمين. ثم أما بعد. Muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, saudara dan juga saudari, rakan-rakan sahabat, sedang penonton, sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ridwanuhu wa maghfirah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah sama-sama kita puji Allah, sama-sama panjatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah masih lagi panjang umur, dibagikan sihat wal afiah, kelapangan masa, diizin lagi kita boleh bertatap mata, bersua muka, boleh bersama lagi di dalam tazkirah malam siaran langsung di dalam live. Tazkirah malam ni harapan kita bahawa Allah menjadikan masa yang kita boleh sama ni, walaupun dengan secara alamaya, kita panggil dengan secara online, walaupun tak boleh dengan secara sepenuh, sebahagian daripadanya terdapat rahmat dari Allah, barakat, pertolongan al-inayah, as-sakinah. Hati kita tenang, taklah jadi serabut gabah, taklah jadi kita fikir menyebabkan jadi gelah gesah, dengan sebab kita tambah ilmu, tambah jadikan kebaikan amalan yang menyebabkan kita disayangi Allah, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selamat malam semua saudara-saudari sedang bertutung, sedang pendengar yang ikut melalui dua jalan ni dah. Melalui dua jalan, 150 orang lebih di dalam TikTok dan 80 orang lebih dalam Kafah. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara gambar jelas molek ke tak tu? Kayak ada sakut-sakut, ada sekat-sekat. Mohon maaf kalau ada sekat-sekat lagi. Ada sekat ke tak suara tu. Gambar-gambar ada yang disikat-sikat pecah-pecah tak. Jadi sekiranya kalau ada boleh kita beritahu melalui komen tu. Tolong komen sikit kata ada masalah ke tak. Gambar dan suara ada terlekat ke tak tu. Tak ada kan? Ya, tak apa. Atau cacing. Suara jelas molek. Sebab kita duk tengok hak lagi kita ni ada masalah sikit ni. Gitulah weh. Udara lah yang jadi pecah-pecah gitu. Dalam TikTok lah. Jadi pecah-pecah gitu. Lekat-lekat sakut-sakut gitu. Hak duk ikut ni tak ada apa dah. Dalam TikTok lah dia tanya ni. Sama-sama duk jadi dagolan. Hal ni jadilah TikTok ini pecah-pecah gitu. InsyaAllah tak apa kot. Cacing, tak apa. Baik ibu-ibu, ayah-ayah, saudara dan juga saudari, muslimin, muslimat, sedang penonton, sedang pendengar
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian yang sama dengan kita malam ni. Selamat amalan semua, selamat amalan ada kata tepat. Suara jelas molek, gambar molek. Assalamualaikum. Ya, selamat amalan. Ya, sama-sama. Selamat amalan. Harapan kita Allah menjadikan masa yang kita bersama ni menambahkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma ja'alal arifina billah. Allah jadikanlah kami ni orang betul-betul mengenali Engkau ya Allah. Allahumma ja'alnal mu'minin. Jadi jadilah kami ni orang yang beriman kepada Engkau. Allahumma barik ilmana. Ya Allah berkatilah ilmu-ilmu kami. Allahumma zidna uluman nafi'ah. Ya Allah tambah lagi ilmu bagi kami yang bermanfaat, berfaedah, berguna. Allahumma ja'al akhirah kalamina la ilaha illallah. Jadikanlah akhir bagi kalam kami, hidup kami di hujung ni. Boleh kami berucap, boleh kami bertutur, berkata dengan kalimah la ilaha illallah. InsyaAllah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Malam ni giliran kita Al-Mawa'izul Badi'ah. Seperti mana yang kita buat gilir dua buah kitab ni lah. Kitab Muhimmah dan kitab Mawa'izul Badi'ah. Kitab ni banyak nasihat lah. Banyak nasihat supaya kita jadi yang terbaik. Katanya Tuan Pengarah rahimahullahu ta'ala sebagaimana yang dikatakan oleh hukama. Hukama setengah daripada orang-orang bijak pandai, orang alim lah. Mungkin orang tak sedap, orang alim, hukama ni orang ahli hikmah. Dia kata saat ni tu seolah katanya ambil faham daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dia supaya kata dia perah tubik perkataan yang boleh kita buat pelajaran di dalam hidup, boleh buat pakai. Kita dengar malam yang telah lepas mari beberapa malam. Katanya hukama rahimahumullahu ta'ala, bermula 3 perkara ni setengah daripada perangai yang jadi puji. Perangai terpuji, perangai baik. Kita panggil. Kalau kita berperangai dengan perangai 3 ni, insya-Allah kita dikasihi Allah, disayangi Allah. Kita belajar dah yang pertama, kasih belanja. Orang yang susah, orang yang kandak. Suka berilah maknanya. Suka bagi. Lebih-lebih lagi kepada orang berhajat, orang berkandak, suka bagi. Ni masuk di dalam orang perangai dipuji oleh agama Allah. Di perangai yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, orang perangai baik, suka maaf kesilapan orang. Orangnya ada salah silap, kita dengar dah malam tu. Ada salah mulut, salah janing, buat tak kena dengan kita lah. Dengan kita. Kita maaf weh. Apalah nak buat lah mana manusia. Lari tak pas daripada salah silap. Sebut kata orang ni Nabi kata khata. Kullu bni Adam khata. Setiap anak ada kita manusia ni silap, salah, kekurangan lah. Kadang-kadang kita salah dengan Allah. Waktu banyak sangat. Salah juga dengan orang. Sama ada salah tu rupa lagu mana pun. Kecek ke buat ke. Perkara orang menjadi tak senang dengan sebab kita. Bila kita ada salah, orang salah, memang minta maaf. Minta maaf weh, salah. Maaf weh. Tu perangai baik weh lagu ni. Dan malam ni kita akan sambung ketiga, merendahkan diri. Rendah diri ni bukan makna jalan bokok. Bukannya nunduk, jalan tak itak kok redak. Rendah ni sifat hati. Hati kita ni perasa kata orang lebih baik daripada kita. Tak kira lah di segi mana. Di segi amalan lebih demo daripada kita. Di segi juru lebih demo baru kita ni jadi dak itu. Tak jadi perasa ke diri. Ikutlah pandai kat mana pun kita berasa orang pada dengan kita lebih demo. Ni panggil orang rendah hati pun kita panggil. Rendah diri pun ialah juga. Kalau panggil rendah hati, ialah. Jadi Nabi ajar kita lagu tu. Agama kita anjurkan supaya kita ni tidak jadi besar diri. Rendah diri ni masuk di dalam orang yang berperangai dengan perangai dipuji oleh agama Allah. Merendahkan diri. Berasa di dalam hati kita. Jalan biasalah. Kalau kita jalan biasanya jeragam kita. Jeragam lah. Nak buatlah mana. Muka jalan biasa tu.
Kalau orang jalan yang sini, misal tu, ya biasa tu jalan. Kalau jalan, bayar nak jalan, dia dok pergi. Ada orang biasa jalan kena buka langit ni. Kena jalan tu. Jalan lah hak tu. Hak nak buat tak boleh dah. Hak mari dirongang dah. Tak kena nak buat jadi ngokong begitu. Jalan biasa. Cuma buat jalan tu. Hati kita. Hati pandai rikah pada siapa-siapa pun. Berasa, baik mu ada aku. Hebat dia mu. Tu. Kita duduk situ. Senang hati duduk situ. Kalau kita duduk rasa kita lebih ada orang, nyemari hak lebih ada kita sungguh, kita rasa serabut perut. Ni kita tak awal-awal aku tak ada apa-apa. Aku bukan siapa-siapa. Tak ada apa-apa pun aku ni. Tak boleh ada Allah mengada. Daripada dulu tak tahu apa lah ni getilah sepatah dua. Itu. Asal beranak la ta'lamuna syai'. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'. Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu. Kamu tak tahu berapa nama. Sekarang ni Tuhan beri sikit pandai. Tahu sikit. Udah kita pandai kita. Tahu waktu pandai sikit sebanyak. Dah berasa banyak lagi kita tak tahu. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ada kata, kullama zadani ilma zadani fahma bijahli. Setiap kali aku tambah ilmu, aku tahu kata aku banyak lagi tak kerti. Banyak lagi dak pandai. Tu Imam Syafi'i. Rendah. Nah, rendah diri, dak berasa, dak kelebihan. Ini masuk di dalam orang bersifat berperangai dengan perangai yang dipuji oleh agama Allah. Pandai tengok ke budak, baik mula budak-budak mu tak ada banyak dosa, aku banyak dosa. Banyaknya dosa aku kalau dalam hati lah yang royak ke dia. Royak dia budak pelengang pula. Guana dan dia ni. Abang-abang duduk kacak, baik mula budak-budak tak ada dosa, aku banyak dosa. Budak ni kata kesok dah datuk ni. Sore lah dalam hati. Dalam hati boleh tak kita kacak sore? Orang panggil hadisun nafsi. Kita berbicara dengan diri sendiri. Dalil. Nah, pemetik itulah dalam nak kaung tu. Saya tengok naik mutu apa air. Metik dalam hati ke? Mata jelong. Nah, jeling kacang, gigi kacing kakak dalam hati tu. Macam-macam tubik bagai-bagai dalam hati. Bagi kecek sore. Dalam hati lah, bukan dengan mulut. Dalam hati. Supalah kita tengok kepada sesiapa pun kita berasa kita rendah. Nah, tengok kepada orang tua, baik demo lah, pak cik demo banyak, umur pada kita banyak, amal lebih pada ambo. Ambo baru cih ni ya. Amal dak banyak, pak cik banyak dah umur banyak, amal pak cik. Tengok situ, dia tilik hak baik. Kita kena tilik hak rendah. Kita nak biar di rendah ni, kita banyak kita tilik hak baik berbanding pada hak tak baik. Kalau selama mana kita duk tilik hak tak baik demo, payah nak rendah. Sungguh. Payah nak rendah tengok orang tu dak mayem. Aku mayem. Walahal kawan tu kalau dia, yalah hak dak mayem tu kita bukan kita nak oyak baik, dak baiklah hak dak mayem tu. Dan ada kedak di segi lain hak baik dia. Misal dia dak mayem tak apalah hak tu kita dak napi, hak tu cerak dak baik. Dosa besar dak mayem ni. Tapi mungkin dia ada hak baik pada kita. Bak mana? Dari segi lain dia baik pada kita. Segi lain tu, boroh. Kita maya pedeku. Contohlah tu, contoh. Semaya tak sedar-sedar, dekuk baik. Bisa lah. Kawan tu tak maya tapi baik. Nah, betul kata-kata kita nak tujuan nak jadi kita berasa kata kita rendah. Walaupun dengan orang tak maya, kita baik mu boroh. Betul ya tak maya tu tak baik lah. Jangan kata, kok mana pula orang itu baik ke orang tak maya? Tak baik. Tak kira kita nak kata baik. Cuma nak kita berasa kata kita ni rendah. Itu ialah. Hatta ulama tasawuf kata kalau dengar Fir'aun sekalipun tengok. Fir'aun ni ada dah jahat dia ni sebut dalam Quran. Fir'aun ngaku diri jadi Tuhan. Hangau ngapa dengan Fir'aun sekalipun jangan kita berasa kita lebih pada Fir'aun. Kenapa gitu lalu? Kerana Fir'aun yang mati selesai dah kita dak pergi. Lepas tu hujung jatuh kita tahu tak kita baik pada Fir'aun ke jahat pada Fir'aun. Tu terabut perut tu. Lah ni okeylah. Lah ni tak apalah misal lah ni maya berimeh juru lah ni. Setagi kare esok dekat nak mati. Adakah kita boleh tahu kata aku mati baik pada Fir'aun? Ke guna?
Ini ulama jago. Tak sebi kita galik dengan diri. Tak sebi kita ni jadi terlepas diri dengan siapa lo. Akhir-akhir jadi rosak dengan dok khabar. Kau Zohir molek lah mayan ngaji Quran, baca tu macam-macam, buat kebaikan, sedekah, tolong bantu. Comel bukan kita nak oyak tak comel. Cuma di dalam hal begitu kadang-kadangnya mari hok dalam. Ya mari hok dalam kawan. No mama yo kawan ni gam. Nak jadi sore. Akhir sekali pandai meno habis kok tengok sebelah mata. Tu. Bimbel takut lagu tu. Ni masuk di dalam tiga sifat yang disebut oleh hukama rahimahullahu ta'ala. Kalau kau berperangai dengan tiga perangai ini, engkau dipuji oleh agama Allah. Pertama sekali ingat taruh tu, pertama suka belanja kepada orang kandok, orang sedang berhajat. Ni kita sekarang ni suasana orang dalam susah setengah-setengah lah. Setengah-setengah orang susah di dalam bawah banjir. Walaupun air surut dah, tapi nu bagi atas rumah rosak musnah nu. Nak kata berapa banyak rosak barang kan. Barang atas rumah tu. Habis baju mana, habis kakah-kakah dapur bawah ni. Ada hak boleh ambil setengah-setengah, hak tak boleh ambil langsung ada kok. Tak ada nak akik barang. Tu setengah di dalam berhajat lagi. Yalah kita bantu setengah-setengah dah, duk bantu dah beri beras, beri makan, tehlah sehari dua, tehlah seminggu dua. Tapi nak boleh pulih mula, nak boleh kerja cari duit, cari pun nak jadi supaya dengan belum pada bos mari tu kok ada makan sebulan. Berhajat saudara kita dalam duk susah ni, kodar mana kita boleh bantu, ala kodar kita bantulah. Bantu barang makan, bantu duit, bantu rang ataupun fikir siapa saja kita boleh support lah. Yang kedua kita belajar apa ni, suka maaf orang, syarah panjang dah. Yang ketiga malam ni ialah hati kita tu kena rendah hati. Orang rendah hati ni dia banyak dengar pada dia baca. Banyak dengar pada kecek. Cer tu beheng bagi dah. Nah, dia suka dengar. Mana bila orang royak ke apa, dia pati dengar. Dia tak selit. Wisuda hak orang dulu, baru dia cerita hak dia. Nah, ni orang rendah hati. Kalau orang duk tengah duk cerita, kerak pucuk lalu, ni adik-adik tu. Ingat ni, kalau kita jadi lagu tu, ubah sikit. Masa demo duk bercara, masa demo duk koyak, masa tak usah kerak lagi. Selesai hak orang sudah dulu, baru kita nak oyak ke apa, royak. Ini salah satu orang panggil ada tanda orang rendah hati, orang rendah diri. Nah, orang siapa-siapa piye orang duk beroyak, orang duk bercara ke apa, jangan selit buah. Malaikat perkara hak kita nak selit perkara penting, bukan tak boleh langsung. Perkara penting, perkara besar boleh kita minta maaf dulu, nak selit sikit. Tu orang rendah hati. Yang keduanya, dia kecek bertutur dengan jujur. Bukan no gitu, bukan tak ada peng song peng. Tak ada lah kerana ni, tidak ada lah selit ataupun tusuk satu-satu benda. Duk dalam tipu daya tak. Jujur. Hati dengan jujur. Kecek dengan betul benar. Seolah kata kecek dengan tak ada tusuk gapo, bukan duk dalam peng. Ni orang rendah hati tu dalil dia, tanda ada. Ada tak kita? Ada, alhamdulillah. Tak ada usaha we ada. Cek gapo-gapo dengan orang suruh main lah pen ni mah perik mata mu. Oh loh. Duk dalam pen hok mu. Jujur betul benar ya, kita kecek bila jujur, dia tak ada kena fikir banyak. Tunggu. Tak ada kena fikir banyak kata makanya aku royak aku lah hari ni royak aku nak. Jadi gini. Bila kita kecek menusuk ataupun kita bahaung satu, kecek betul bahaung lah. Bila kita bahaung ya dah sudah sekarang ni. Ada membawa. Makanya aku kecek betul makanya. Siap nama hari ni tahu. Kena pusing kat lain pula. Dah bahang mana bahang orang. Mereka makan moyak. Makan. Kau ni. Pakai dulu. Jadi kena dah bahang. Bapak sudah dah. Tapi kalau kita kecek dengan jujur ni. Betul benar ni. Tak ada tusuk. Tak ada apa. Betul-betul kita kecek ni. Ada fikir esok kita nak bahang. Mana pula. Esok kita nak bahang. Mana pula. Lagu mana nak pusing. Ada sungguh. Jujur sebenarnya. Ini tanda orang yang rendah hati, orang rendah diri ni kecek apa dia jujur. Betul benar. Tapi jangan betul seling pula. Ya ada juga betul benar, betul seling. Pas sodak betul. Ada juga tempat-tempat kita kena ngelik. Ada Islam ni. Bukan agama bodoh. Tak tahu apa gitu. Dia ada tempat-tempat ngelik. Jujur dimaksud tadi sekiranya kalau keadaan biasa. Ada pun keadaan luar biasa, misal kata orang sakit, orang demam, paknya kita kena tusuk.
Ya ada ke wajib kita bohong, kita ngaji dalam kitab Menawar bagi hati? Ada haram bohong, dosa besar bohong, dosa kecil bohong, ada sunat bohong, ada wajib nak bohong. Ada. Tu kita letak we kena lah. Letak we kena pada gia dia. Gia nak naik bukit, gia satu nyata gia pak mapuh motor. Nak pergi mana? Tak gia satu lah, hak gagah. Baru naik oleh. Ni hak dah batas straight dah ke ni. Dia main gia. Main gia satu lagi. Hey, gia dua, gia tiga lah pula. No, batas laju dah tu. Gitulah hidup kita. Ada tempat-tempat yang kita kena ngeli, ada gak. Tapi kalau dah ada biasa gini, betul benar, jujur. Berkata yang jujur ni, ini tanda orang rendah hati. Rendah hati. Lagi pula ada orang jujur ni, orang yang timbul rasa. Orang rendah diri ni, orang rendah hati ni, dia timbul rasa kat orang. Timbul rasa. Mana timbul rasa? Mana kalau dia mau susah, dia tupai susah bersama. Kalau dia mau ada masalah, dia ambil tahu. Ambil tahu bukan nak buat kira bercara. Ambil tahu untuk nak ukar masalah. Nampak muka kawan tu segenung, dengung. Nampak senyap. Dia tak pun ceria sokmo, dia tak pun senyum sokmo. Tegak 2-3 hari dah nampak dengung. Ya. Kita kena bukan nak tahu sangat. Untuk kita nak menjadi hati dia tu tenang. Idkhalus surur. Memasukkan kebahagiaan di dalam hati orang beriman ni ibadat ke. Orang yang hati rendah ni, orang yang rendah diri ni, dia timbul rasa kat orang. Dia tengok orang, nampak orang serabut buruk, padai orang. Padai muka mung, dia ada gitu. Dia ada gitu. Dia tu pun susah kok. Nampak kat mana tu, ada gapo tu, tanya. Tanya sana ni bukan nak jaja. Ya ada juga orang mesti tanya nak tahu, ya nak berjaja. Tidak nak jaja. Mana nak ambil kamu, nak pergi ngecek kat lain. Tak boleh tu tak baik. Mana tahu tujuan supaya nak wih hati kawan tu setenang. Nak wih duduk serabut, tak serabut. Tak serabut berat. Nak saya dua ni lah, aku ni. Orang lain boleh laka duit RM9,000. Misal. Aku mah tak ada balik serabut kau. Gi 2 hari dah di Aboto. Gi wahala di nama tok nebel atau nama ada nama rumah tak ada. Nak wi lagu mana RM9,000. Sungguh pun kata air naik bukan sekat bawah, naik sekat dada rumah yo. Asal habis tapi rumah tak ada nombor. Serabut dia 2 hari dah duduk menengok. Orang lain boleh lakar RM9,000 masuk. Ya tak boleh lagi. Rana nampak nengung tu ada apa tu, ada apa. Lah dia mau boleh laka RM9,000, kita tak boleh, bisa kata. Kita tak apalah, sabar rezeki Tuhan beri kat lain. Tuhan beri kat lain tu rezeki tu. InsyaAllah awak mana tak ada rezeki lah kita kira kat ni. Tak usah serabut perut lah. Ada tu rezeki. Duk 2 hari 3 hari, orang beri duit lebih ada RM9,000 lagi. Orang tu mari bayar hutang RM5,000. Kawan tu mari tolong bantu RM10,000, dah RM15 dah situ. RM15,000 dah situ. Orang tu tolong beri gas, hak ni buat beri dapur, hak tu buat beri kisi. Tengok, nampak debel mung dah pula. Umur tak ada nombor, nampak banyak orang duk beri. Hak tu buat beri, hak ni buat beri. Aku boleh RM9,000 tu, tak ada nama-nama tu. Kita tak tahu bagi esok, bagi bila lagi akan datang, kita beri. Beri semangat, kita panggil. Jadi, orang yang rendah diri ni tanda salah satu orang rendah hati lah. Salah satu tandanya ialah timbul rasa. Okay. Ada tak di kita tu perasaan ni? Sifat ni ada tak? Mana kalau orang susah, kita timbul rasa tolong susah katik. Ataupun beri semangat kepada orang susah tu. Ada tak? Ada, Alhamdulillah. Tak ada usaha beri ada. Belajar lah. Tak belajar, tak boleh buat apabila lah. Kita belajar biar dia orang lagu tu. Walaupun muka kita kerah gila ni. ada gak orang muka kerah gitu. Dia timbul rasa kat orang tapi sepuluh nak cari buku. Mana aku nampak mu susah ni, ada gapo? Muka. Aku budak sadar cara lah aku mungkin cara rumah tangga susah hati kau tak. Tapi orang cara orang nak rasa timbul rasa kat orang yang muka kena molek. Muka yo.
Muka kena comel kat muka pun. Ni kerah apa keruk lagi kau. Habis nak buat lana ya di lagu tu jak mana-mana kita dak. Jadi muka kena belah bersama behing. Dah mana dia mau nampak susah wis hari dua ni. Buat keruk kening ki Buat keruk kening ki, buat susah hati sikit, buat nampak serabut perut ke. Awak nampak susah dah mula ni. Ya tahu susah ke masalah gitu. Allah, ada apa biasa ya, kawan dulu, pada mogok, sabar, reto, apa nama tak apa tu. Ada tu Tuhan nak. Ada Tuhan nak lebih baik tu. Gitu. Jadi demo tu, kuasa redo. Demo kuasa sedap. Demo kuasa tenang. Tu. Ini masuk di dalam, apa ni, orang timbul rasa kok orang. Tu dalil tu. Tanda kata orang ni orang rendah hati, orang rendah diri adalah timbul rasa kok orang. Dan orang rendah diri ni, orang rendah hati ni, dia ada deki kat orang. Ni payah sikit tau. Kita ni ada belakang sikit seorang ni, sewak fong lah. Kalau sewak tak kali, kita ada deki kat orang. Tak salah. Tuhan bubuh belakang sikit dengan banyak tau. Tak sungguh. Tuhan bubuh belakang di dalam hati kita ni sifat deki. Sikit dengan banyak, kita nak royak atau aku tak deki kat orang. Payah. Sungguh. Bukan atau tak deki dengan deki maksud tak deki tak ada langsung dalam hati kita deki tak ada. Kerana kita ada kita tak abah atau kita deki. Kita tak deki kat orang. Mulut boleh lah pagi-pagelak boleh kita bagi kita tak deki kat orang. Masalahnya deki ni bukan di mulut, di hati. Hati lagu mana deki kat orang, hati sakit bila tengok orang seni. Hati ada cita-cita nak hilang nikmat ada pada orang berimeh. Tu deki. Bukan mesti mulut kena dok royak. Mulut dok royak tak apa, tapi hati tengok, beli motor baru pula. Baik mana begitu. Hati-hati. Mulut tak bunyi, hati dok main. Orang panggil mainan perasaan. Ni, nampak gelar mari gelar Mekah ni. Tu dok pergi Mekah ni tak tengok pakai gelar Mekah. Celuk. Ya wujabah dah celuk. Aceh akan. Dia kata ada gelar lah tu. Tu. Nampak tali tekak urat dua kok duk tekak tu gak jeleng. Mata dia gitu. Tak baik tu. Tak baik. Orang rendah hati deki orang. Hanya ada juga kelipar, ada juga mari sirah kali ku. Astagfirullah. Silap dah aku. Buat apa jahat. Kerana orang deki kat orang ni, orang tak puas hati ke Tuhan. Hakikatnya baik. Orang deki ni, orang tak puas hati kerja Allah. Tu hakikatnya. Kerana kawan tu boleh mutu baru, kereta baru. Rumah besar misal kata. Kita pergi bilik ke? Bilik orang-orang senang ke? Duk bilik-bilik. Kata mana? Orang kaya. Kaya lah. Duit berlipat-lipat. Rumah bertengkak-tengkak. Kereta berkilat-kilat. Ya bilik-bilik. Isteri pun bermakeup. Terkadangnya 4. Tu kena kohos sikit. Mana yang lebih? Ya duk bilik tu. Kan duk bilik orang lah. Tengok orang rumah tekak-tekak. Tengok mana kereta berkilat. Duit berlipat-lipat. Dia kena pergi mari duk kacing gigi. Duk kacing gigi. Gerai. Duk gerai je. Jadi tak ada pasal-pasal juga. Dah siapa dia kawan tu kaya, rumah bertekak, duit berlipat, kereta berkilat, bini bermakeup. Kata-kata. Main kak-kak belakang-belakang ni. Dia adakah dia? Dok, kerja tu belakang dia seraya di sini ke apa nama semua. Jadi seolah kata kita tu, hey Tuhan, dak kena buat dia tu kaya sepatut aku. Gitulah maknanya. Jadi orang deki ni orang jahat benar dengan Tuhan. Ni pandai Tuhan buat kawan tu kaya, kita tak puas hati. Tu orang tu makna jangok. Dia hidup je lebih pada kita. Kita jadi tak setuju jadi maknanya. Habis tu orang rendah diri, orang tak deki kat orang. Tak deki. Ini semua yang tengok orang senang, alhamdulillah. Ya supaya serenuk pula. Tupai serenuk. Kawan tu dapat nikmat, boleh rumah. Daripada dulu duk jadi anak koli ya dulu, rumah sewa yalah.
Dulu rumah sewa 2,000 bulan. Berkata lebih sikit, sewa rumah baru pula 4,000 ni bulan 2 tekak. Alhamdulillah, hidup usaha, hidup kerja bila apa tahu, boleh rumah hak sendiri 2 lapis. Habis kat dengan 2 juta ni rumah. Kita orang hak duk rumah sewa tengok kawan tu duk rumah baru 2 juta ni, alhamdulillah. Allah Taala rezeki kepada dia tupai serenau. Tupai ramah beheng. Nah, dicai duai, yin di duai. Bukan mulut tu, hati-hati. Mulut boleh sedang. Mulut boleh sedang dah. Kau mulut, oh alhamdulillah demo. Oh nasib baiklah, rezeki murah lah. Oh. Mulut, hati natal sungguh. Hati-hati. Dia nak kira lah hati ni. Mulut sedang gila, mulut sedang tu tahu hati. Dah. Ni dalil ataupun tanda orang rendah hati ialah orang yang tidak deki ke orang. Dia suka tupai serenuk bersama dengan orang beriman. Ni kita ada tak perangan ni? Tak ada we ada. Ada dah molek jaga baik. Tupai serenuk dengan orang, tupai serenuk. Payah tu. Tapi kalau kita boleh buat lebih. Siapa saya boleh buat. Usaha supaya kita boleh ramah dengan orang walaupun orang yang kita benci. Misal tu orang ni aku tak kenal dia. Aku benci, aku muak tengok muka dia. Tapi mana Allah Ta'ala beri gapo-gapo kelebihan pada kita, kita tupai serenuk dengan dia. Payah tu. Payah. Kalau boleh buat, gaji mahal. Dapat duit semua, okay? Kerja payah, gaji mahal lalu. Supalah amalan pun. Amalan yang payah, kalau kita boleh buat juga, pahala lebih lalu. Lebih lah pahala. Usahalah. Dia boleh. Share sikit siapa katik kepada orang lain. Tony kau hai luk chai hai puai jak rok rai. Rok rai tahunan. เรื่องอื่นค่อยว่ากัน insya-Allah Kak Moh di dalam susah hati ni dia. Tak apalah Kak Moh. Doakan insya-Allah Tuhan beri selamat anak saudara kita Kak Moh ni. Anak bagi Kak Moh ni duduk di dalam keuzur pakak-pakaklah kita berdoa Doa moga-moga Allah Taala beri kesembuhan cepat di dalam berawakkan perubatan ni. Mudah di dalam berubat insya-Allah Kak Moh. Insya-Allah sabarlah sehari dua ni berdoa. Semaya hajat hak kita usaha berubat gak. Usaha berubat dengan bomo, dengan hospital, dengan apa nama. Bomo kapung ikutlah. Hak tu kita usaha ikhtiar di bangsa pada kita hamba. Kalau kita doa dengan Allah tu suku, lebih lagi kita jadi muk. Muk ni doa mustajab bila kita doa untuk anak. Doa semua. Jangan putus asa, jangan putus harapan. Allahumma anta syafi, ya Allah engkaulah yang boleh beri nyembuh segala penyakit. La shifaa illa shifauka. Tidak ada boleh yang menyembuh malaikat sembuh daripada engkau ya Allah. Tolong sembuhlah anakku ni. Wisahat seti mana sekala. Bila mak doa lagu tu, insya-Allah Tuhan makbul. Doa diterima Allah. Ya. Sabar. Dah. Nak dah. Kita kira atau uji Allah ada kebaikan di dalam tu. Apa dah. Usaha di dalam usaha kita berdoa, mai hajat. Banyak sedekah kamu Banyak sedekah. Kita dengar kisah kita ayat malam tu. Seorang ni payah boleh anak. Orang alim. Syekh ke apa tak ingat nama dia tu. Orang alim dia payah boleh anak. Orang dah usaha bercakap dah lah, bomo ke apa. Payah. Takdir Allah tu beri rezeki boleh anak. Boleh anak besar, boleh berkecek sikit sebanyak, anak sakit berat. Akik teruk di hospital lah. Cerita ni bukan cerita zaman Imam Ghazali, bukan cerita zaman 500-700 tahun dulu. Cerita zaman moden. Masuk hospital. Hospital duduk dalam abah apa dah. Koma ada tu. Duduk dalam pakar oksigen. Ada dengan air cocok gitu, cocok macam-macam cocok. Bini juga dah nak kecek orang tina nak boleh anak, payah dah baru boleh anak sakit. Teriaklah bini tu, teriak. Serabut perut mana anak sakit lah kata ke dia lah retina ni kasih saya cahaya mata dia qurrata ayun. Anak-anak ni cahaya mata. Itu kita dah berdoa ke Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayunin. Qurrata ni kita panggil penyejuk mata. Kita klik kerja letih-letih tengok anak kik galau. Engkau letih tu panggil penyejuk mata. Itu tak? Kita duk pak kerja daripada pagi sampai ke gelap buka telefon tengok gambar profil. Gambar profil dah. Gambar apa? Gambar naco anak-anak kita setenyih juga.
Senyum kita tengok muka anak duduk rumah. Anak duduk rumah tu kita tengok gambar di sini. Ramah-ramah, serenuk. Tu anak. Anak ni orang panggil ubat. Ubat hati kita. Ubat hati resah, ubat hati serabut, ubat hati bagai-bagai lah. Letih. Kita klik boleh tengok dia muka dah apa dah. Maka seorang mak ni jangan derita lah, serabut lah, teriak, sedih. Anak duk tak apa-apa. Kalau duk abang duk teriak susah kok ni tak abang ke apa. Ramai dia. Syekh tak ada ni dia tubik satu malam tu. Tubik daripada hospital lah. Tubik berjalan malam menengok muka duk dak atas bilik tu orang tina duk teriak serabut perut kau kata ni. Anak duk sakit, orang tina duk teriak sakit kepala kau. Tubik daripada bilik ni. Tengah-tengah di dalam perjalanan ni dia mari terlitah di dalam hatinya. Nabi kata dawu mardakum bis sadaqah. Dia mari terlitah hadis tu. Kita nak belak orang dalam TikTok ni sikit. Tanya penama lagu ni. Tanya. Minta maaf barang kita nak belak ni. Jadi nampak tak reti dah tak serak. Tanya tu gak tanya boleh tapi jangan jangan gergung. Tak ada nak belak orang lain, nak belak orang tak reti. Dah. Dengar cerita lu. Besar sangat cerita dia tu. Dia mari terlitah di dalam hati lelaki tadi. Hadis Nabi kata dawu mardakum bis sadaqah. Daklah ubati nyakit kamu dengan sedekah. Ubat nyakitmu dengan sedekah. Dia pun buat azam malam ni aku nak sedekah lah mana-mana pun. Tapi dah pukul 11 malam bahing. Pukul 11.30, pukul 12 tengah malam nak cari orang di mana biar-biar ni mau. Pusing kat tu, orang tak ada tengok, orang tak ada orang. Menghalang dah, dia mau klik tidur, berketih kerja lakon, okey? Lalu tu dia, aku nak sedekah siapa ni orang ni tak ada dah biar ni. Tiba-tiba bunyi suara kucing. Kucing ni suara biar lapar lain bahing. Suara lapar lain, suara dia galak lain, suara yang ngatuk lain kucingnya. Tahu perangai kucing. Suara yang ngatuk lain, suara yang nak tidur tu. Yang nak tidur kayu ngatuk. Kalau dia lapar, dia tindak. Tu dia tindak. Dia lapar tu. Kalau dia nak gurau ni, tu gurau. Kalau dia nyanyi, tu dia nyanyi. Tu kucing nyanyi. Dah. Ayat ada arung dia kucing ni. Masa dia lapar tu dia mari yang pelik lagi. Jadi, Syekh saat ni kata, kucing ni lapar ni tengok ni. Tak apa, orang tak ada orang ni, aku nak sedekah kat kucing. Dia pun kelik mari rumah ni. Kelik rumah dia lah. Daripada hospital, kelik pada rumah. Pergi cari barang makan dalam rumah. Waktu baik pergi kat kucing tadi. Beri makan dengan puas hati. Apa kucing tu ngiling lah. Kalau kita kecil ni tak ada lah cerita tu kita tambah lah. Kucing tu ngiling, kucing tu banyak. Esok lagi makan, kenyang lah makan tu. Puas hati kucing. Puas hati kenyang sungguh. Allah puas hati nak. Orang tina duk tunggu anak nung. Duk tunggu anak. Dia duk pergi makan kat kucing. Esok ke dia, orang tina tunggu. Esok ke dia kelik tidur rumah lah. Esok ke pun dia pergi tengoklah pulaknya. Anak hok bahagia pagi. Gi siapa bahagia pagi, doktor beri khabar gembira. Doktor kata, "Abah, Syekh, alhamdulillah hamun oyak khabar gembira." Apa nama? Anak bagi tuan Syekh ni, masya-Allah tabarakallah, sehat. Sehat ni hari anu. Sebab dia royak dah malam doktor ni kata, buat hatilah, seolah kata, buat hatilah anak. Anak ni berat ni nyakit ni. Nyakit ni kalau kira rolik lah. Kalau kira rolik, kira pengalaman ilmu hak lepas hari ni, dak lama lah. Maknanya dak lama mati lah, meninggal lah. Doktor royak lagu tu semalam. Tengok pagi ni, royak berita buat besok tengok ni dengan penyakit ni, sehat. Dia pun gaduh-gaduh masuk dalam bilik, anak khabar hok koma malam. Duk kacak ngongeng duk main orang tina yo. Masya-Allah, tabarakallah, sehat. Tengok siapa bomo doktor tu pun terheran lagu mana boleh sehat. Kena ubat hok mana so tak tahu dah. Isteri dia pun heran kok mana sehat.
Dia pun tak ada selating. Dia beri makan nasi kat kucing, tak ada selating apa pun. Lepas tu tanyalah ke mana. Ke mana duk tanya. Kecek dia boyak. Lepas dia, tengah-tengah begitu, isteri dia cerita semalam. Abang kata malam tengah-tengah duk tidur ni, mimpi. Nah, orang tunggu orang sakit ni ada dia tidur banyak dah orang sakit lagi. Orang sakit tidur dah banyak, orang nunggu. Khak tidur apa pengeruh. Apa tu bek alia dah orang nunggu ni berak menggeruh dia. Nah, tidur. Tengah duk tidur tu mimpi nampak dia tengah duk dukung anak. Mari seekor burung besar, burung siwah tu. Mari nak takak anak tu. Mari nak sambar anak. Tengah-tengah nak sambar tu, keluar seekor kucing, menopak tekan burung. Jadi burung tu tak jadi nak tekan budak halu. Pum tu bagi. Bila Syekh tu dengar gitu, dia kata, "Pia tu dah malam aku makan kat kucing." Tengok tu. Walau ni cerita dalam mimpi tau. Pia mana orang tina dia duduk tidur mimpi masa tu dah malam aku sebelah tengah ke 12 biar tu orang tina duduk tidur kan di hospital. Masa tu dia duduk makan nasi kat kucing. Duduk makan ni kepada kucing. Apa orang tina mimpi? Akhir kali anak dia sihat. Ini keberkatan yang dijanji oleh Nabi SAW. Ubatilah penyakit-penyakit kamu dengan kamu sedekah. Sekalipun kita sedekah kepada binatang, kepada kucing, bagi makan, tak apa, niat yang baik. Gitulah salah satu di antara kita nak ubat. Usaha. Usaha main citera, kita tak suka suruh tera. Tera buat dah. Main. Buat selalu. Usaha main. Kita tak main citera. Tera-tera ni supaya kita nak teh tu. Tera tengok, malih ayah mai oyak malih. Buat tera. Buat selalu. Buat dengan yakin. Kita yakin, harap pada Allah. Tuhan beri selamat ataupun beri sembuh anak-anak kita daripada keuzuran dengan kebaikan yang kita buat. Sama ada kita berdoa, ayah hajat, istighfar, sedekah, salah satu di antaranya. Banyak benda lagi. Hak bubat bomo gilah. Kita bubat tu. Baik ibu-ibu, ayah-ayah, saudara-saudari, kita buat baik kat orang. Insya-Allah kebaikan tu nak tolong bantu orang ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri sembuh juga. Salah satu di antara cara nak menyembuh penyakit. Kita royak cerita ni, cerita baru kot, cerita moden, bukan cerita zaman dulu, cerita moden. Orang di Arab Saudi. Orang wanita. Orang Arab ni, orang kaya, orang banyak harta. Banyak ke orang Arab ni dia pakai sabi. Sabi ni kita panggil konrap cai. Orang ju tugas rumah ni lah, buat bersih, sipai rumah, basuh baju, ni. Ni orang banyak, orang bantu dalam rumah lah, pembantu. Pas banyak orang yang duk kerja dengan orang Arab Mekah ni, orang Arab Saudi ni, banyak orang daripada Indonesia. Orang Indonesia. Takdir Allah ni, mokcik ataupun kak weh ni tu, dia duk sakit uzur berat. Sakit dia maring tahun dom. Rakyat Sam jadi maring. Maring ni bahasa Malaysia apa? Kanser. Kanser. Penyakit kanser. Kanser di buah dada ni. Orang Tina banyak nyakit maring ni dah. Maring tahun dom ni. Sakit lama. Hospital ni gigi juga paksa makan ubat. Bomo kata tak buat kimbo, kemi macam-macam tak jadi. Dia pun tak ada masalah lah. Dah kira kata takdir Allah lah. Tuhan jadi nyakit, terimalah. Redha dengan qada, sabar di atas ujian Allah. Tiba-tiba ada pembantu hak baru mari kerja rumah dia lebih kurang 2 hari. Dia pun terima mari mari kerja dengan dia 2 hari. Masa 2 hari dia perhati tengok pembantu mari kerja rumah dia ni pelik. Kokeh-kokeh masuk jambai. Pas masuk jambai pula dah bukan star lama masuk jambai. Buat nama ni. Misal buat nama ni. Masuk lama. So tu baik kerja buat bukan malah. Dia buat kerja selesai pada buat kerja masuk jambai. Masuk jambai lama tu baik mari. Duk perhati tengok. Nak tanya apa begitu. Baru kerja sehari 2 hari. Kan? Apa berminggu kerja tu kok? Tanya lah. Nak orang minta sikit nak tanya sikit tu rumah tu.
Mak cik tu tanya. Dia tanya ke apa itu tuan? Apa nama? Nak tanya sikit, jangan marah ni. Oh tak apa boleh. Nak tanya sikit apa sebab boleh masuk jambai acak. Dan pula dah kali-kali masuk jambai lama. Oh dia kata minta maaf lah. Kita ada anak kecil. Kita baru beranak lebih kurang 2 bulan. Tinggal mari kerja di Saudi. Jadi dia tinggal anak 2 bulan duduk rumah Indonesia. Dia mari kerja di Mekah, di Saudi ni lah. Kama dia orang Tino bila lah anak kecil ni, dia susu tubik umum. Kama dia susu tubik umum dia tak boleh lah, dia kena perah. Tu dah terpaksa dia kena masuk dalam jambai dia perah susu. Bila lah kat awal tadi hak sakit uzur tak tahu, dia kata Allah baru tahu apa muda royak. Nyaknya lah tinggal anak kecil rumah 2 bulan anak duduk di Indonesia tinggal kat tu amaknya akan susu kopi gitu susu jebur. Allah dak royak habis masuk jambai lama-lama dak buat kerja tu dak perah susu. Anak tak boleh orang ni kalau tak perah jadi bahaya tak. Kita tahu tak kita ada susu. Bahaya amaknya ramak bahaya tu. Rasa ada duk kandung tak. Bila tahu di kat awal tak di hak sakit uzur tu, dia kata ginilah. Mengklik rumah. Tak apa gaji mung 12 bulan ni. Masa setahun bila anak besar kau mari. Bila anak besar dah lepas pek dah kau mari tak apa. Boleh ke budak lepas pek umur berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun lebih kurang. Misal dia kata, pergi klik dulu. Tak apa gaji masa duduk rumah, aku gaji. Tengok. Ada orang kaya nak. Aku gaji apa? Gaji duduk rumah apa bulan ke apa tahun ke? Gaji untuk klik besar anak. Tak apalah kita cari orang lain, tak apa mari ganti mu. Hak Tino tadi tu, terima kasih lah banyak. Terima kasih Allah, payahlah nak temu orang baik. Terima kasih. Dia beri duit, stoko. Klik rumah. Klik bela anak. Bila sikit lagi ada rezeki panjang umur aku ada lagi, marilah menjadi pembantuku semula. Nyanyo sangat anak rumah tu. Kawan ni pun ambil duit klik. Klik lepas pada janji siapa pria tu janji dengan bomo mau pergi peksa mula nyakit dia ni. Nak ambil ubat. Pergi peksa supaya cabut tahu. Bomo sekali. Mau cik makan ubat apa? Kalau ngikut hodok kaji hodok beri ubat mari berbulan-bulan tu setara tu jelah. Pas beri ubat awak ni, beri ubat tular tu. Tapi sembuh pun cabut tahu. Mau cik tu pun kejut juga Tak ada dah nyakit. Tak ada ni. Tak bentuk sudah. Teras sekali lagi. Buat siasat kali lagi. Scan kali lagi peksa. Tak ada nyakit. Tak ada serasang. Supaya orang dah rasa sakit. Kata, nyakit dia tadi duk rakyat 3 dah. Mana rakyat 3 masuk 4 tegak. Mana? Ni rakyat 3. Mana ada satu lagi. Satu tangga lagi meninggal lah. Tapi ni tak ada langsung nyakit dia. Kau cabut tahu. Bila bomo doktor kata gitu, makcik tu selalu Allah, betul kata Nabi. Nabi kata buat baik dengan orang, sedekah kepada orang. Itu menjadikan ubat teh. Aku buat baik kepada orang seorang wanita yang mari kerja dengan aku, gia aku hantar kelik, aku beri semua gaji dia. Doktor tu pula dah bila dengar khabar tu menangis doktor. Betul kata Nabi. Ni cerita dah. Ubatilah sakit penyakit kamu dengan sedekah, nak buat baik dah. Tu bunyi cari anak ke orang bujang. Muak cicak karo selalu cerita tu duk sedap-sedap, duk gelawak dengan orang bujang. Tu ya tu bunyi cari anak ke orang bujang. Ya darah sungguh. Macam-macam lah. Baik ibu-ibu, ayah-ayah, saudara dan juga saudari, muslimin dan muslimat. Sedap menonton, sedap pendengar yang mana bersama dengan kita sama dah. Baik. Jangan gaduh, masuk tanya apa kita ada kita jawab. Kalau komen kepung gitu, atagi planet. Atagi planet marah. Kalau bunyi makna mari perah-perah gitu. Atas ada seorang ni. Gaduh tanya buat supaya kita ni hok dia. Bukan tak boleh tanya boleh. Tengok jawab kau. Komen tak papak 5 perah.
Jadi kita buat anak koli lah. Relax. Bukan pandai berlaku, tak pandai pun. Ayah tolong doa sikit kat anak kita ni lah. Anak haiลูกให้กับลูกที่ไม่ได้อยู่ในสายตาอันเท่ากับเป็นน้อยขอดุอาให้กับลูกที่ไม่ได้อยู่ในสายตาและความดูแลของเราเหตุเพราะต้องออกทำงานอยากดุอาให้พ้นไปya insyaAllah kita ada urusan dah kerja kena lebih luar ada rumah jadi anak-anak duduk dalam rumah kita pun kerja ke di mana jadi tak ada duduk dalam mata tidak ada di dalam perhatian kita doa keselamatan dah insyaAllah doa lah utamakan kita ibu ayah doa untuk anak insyaAllah Tuhan jaga nah Allah jaga anak kita wasanna you boleh ya Allah ya Tuhan jagakanlah anakku ya Allah jaga sebut nama dah jagalah anakku Abdul Rahim tu ya Allah anak nama Abdul Rahim jagalah anakku Ibrahim tu Ibrahim tu bulan sikit ya Allah jagalah dia jatuh tu jatuh sebut lagu tu tak apa insyaAllah jaga ya gini kita bila kita jaga diri jaga apa Tuhan jaga anak kita jaga semaya jaga semaya jaga amal ibadat jaga taat kita kepada Allah akan jaga semua orang kait sakut paut dengan kita baik selamat malam ayah mai sama-sama selamat baik sama-sama selamat semoga dipermudahkan segala urusan sahabat di sana amin dan semoga diberikan kesihatan yang baik insya-Allah amin ya rabbal alamin ni saudara kita doa ni semua doa daripada saudara semua itu adalah nilai yang amat-amat tinggi like sikit komen sikit like sikit di dalam fanpage kerana orang bersama nak kita 700 tapi like dah apa like dalam 402 tujuan apa nak like ni tujuan nak beli sik khabu esok bukan gitu nak buka fanpage nak supaya orang dapat ceng teran awal-awal sikit bila kita ada buat live ketang ya hantar line tu ceng teran dari kerana apa dari kerana fanpage kita ni orang support melalui like kok cai terima kasih Kak Mimi Kak Mami meow nama betul tak tu baca kita tu baik Kelipang Butewi apa nama ni Pak Loh tu Kelepang Kelepang ke dah Kelipang Butewi khabar sikit wallahu a'lam apa nama Pak Loh ni ya suruh Kelepang maknanya tak boleh bekan kau sikit-sikit bukan banyak ayah kau tolong doa sikit weh kita ni apa ni doa duai rau don cap ti mali kena igak boleh komen kok kena igak boleh komen kok kena igak ni kita ni insyaallah ya insyaAllah yalah dah okeylah doa saat ni tu supaya anak-anak kita jadi penyejukkan mata baca doa saat ni Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama doa tu doa ni supaya Allah Ta'ala menjadikan penyejuk mata hati pemejuk mata mandai maknanya kita tengok kepada anak-anak kita ni hati kita dah jadi serabut ya ada kok anak kita jadi terbulah ngaruk tu kok tengok muka tu kok serabut perut tengok muka ngeluh hok mo dak ngeluh tak mau tengok ada bulah nyebulah lah weh bagi orang tak boleh kelipar curi ngaruk kelipar habis nanti kok kita jadi mak orang jadi pak orang kalau anak jadi lagu tu jadi serabut perut pahawak ke mana nak jadi sejuk mata kita tengok anak senang hati maya tak kena suruh ngaji rajin juru lebih lagi orang mai royak anak mungkin hak seorang tu hak nama orang dak panggil berhain tu anak kawan tu jadi sedak suara jadi tek email malam tek email terawih apa juh dah ngapa
Aku tak tahu juga. Bunyi kata 4-15 juz dah tu. Oh, apa tak tahu. Anak boleh 15 juz, ayah tak tahu apa. Oh, dah tu. Jadi mana kita jadi pok? Kalau anak yang gitu. Boleh jadi email, suaranya sedap, bayar jadi. Sejuk lah. Tu panggil penyejuk mata memandang. Sejuk hati. Lebih lagi dia mau duk bagi, dia mau royak. Jadilah anak dia mau. Bunyi cicak dia lelaki. Tak ada apa-apa. Bawa lek lah. Gitu. Boleh jadi kak tadi tanya kata, doa nak supaya anak kita ni jadi sejuk mata. Okey gitu. Itu dah maknya. Waktu. InsyaAllah. Burung gajah woli. Mana dak ni? Mana masuk kat mana tu? Kena dak ni. Kalau esok hak malam duk tengok. Kau duk tengok komen lah esok hak malam tu. Oh, salah dah ni. Ada gak burung gajah woli. Alhamdulillah menyertai dengan ustaz. Saya minta ustaz doakan anak-anak saya jangan tinggalkan solat. InsyaAllah kan. InsyaAllah. Doakan kepada Kak supaya hamba pun masuk juga doa ke. Hamba kepada saya kata Allah Taala beri anak-anak juru kak. Anak ada kak ada juru taat, juru setia, jagakan solat. Ya anak ni kalau kita pekat jaga semaya ni insya-Allah masa depan dia cerah. Kan soalan akan disoal di pada mahsyar gigi akhirat sana. Soalan pertama tanya hal semaya. Kita jadi pak orang, jadi mak orang, jumpa muka anak tanya semaya dulu. Orang tua dulu tanya hak tu dulu. Maya lagi tu nak pergi main tu. Maya tu. Pak ada maya ni apa pula? Kakak bayar pelepahnya ni, pelepahnya orang dulu. Orang dulu pelepahnya ya. Pelepahnya. Dah cuma didinyo dak main waktu ya. Nah, terik-terik sekali kalau nak berat ni anak tengah itu. Pegang orang selipar ni. Tu lah orang-orang tua dulu bukan duk kata sungguh ngosek itu dekat anak semaya dengan pelepahnya. Nak pergi turun main bola main ke apa tu. Semaya asal dulu. Semaya tak gitu. Gitu rupa. Maya tu. Bila anak besar dah apa ke kerja dah lah. Kerja dah umur 24, 25. Kena royak pergi. Gigi kerja di Pak Nemo. Jauh-jauh di Bakok di mana tu. Nyewak dak semaya tu. Kerja-kerja lah semaya tu. Saya tak tu. Anak-anak kita kerja jauh-jauh. Saya tu mati. Ni hak lain semua saya. Pergi kerja Bakok tu jangan lupa tu. Sebulan 2 kali tu. Ingat apa? Duit. Masuk tu. Hak tu dak kena royak meh. Hak tu dak kena royak nya tu. Nya ingat tu. Semaya dulu. Gaduh suruh tu. Kok mek tu. Boleh lu 1000 kali 2 kali 2000. Gaduh hak tu lah. Maya lu. Bila kita jaga maya, anak kita jaga maya dengan sendiri ya hari. Bukan 1000, boleh ada 3000 sekali Ada. Pergi kerja Bakok jauh ada mata mek. Semaya kata. Kalau dok jauh ada pak duk tu dekat dengan sijik pergi maya maaf tu. Kalau ada orang ngajar kat sijik pergi dengar kata. Yang main cari duit semata. Nama ni. Video kita baru ayah lagu tu. Tu baru mak dah. Lagu tu. Mana kita penting hak ni dulu. Patutnya molek jangan sendiri yang mari hak lain. Dah. Ada suruh tu lah. Tak tu. Lah kena ada royak sama. Ni tu. Asa wasai baik. Ya insya-Allah kak. Allah Taala bagi kemudahan. Apa nama ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sama-sama selamat. Sehat. Amin. Khabar Pak Allah Kelantan kata betul-betul. Biasa kena bahang dengan batangnya. Butir atas kepala, atas belakang. Tengah batangnya tu. Abelah Kelantan ni tengok batangnya ke pelepahnya. Bahang dengan bengang.
Dahenyo maknanya. Tai dengan dahenyo. Ada ke dahenyo? Orang dulu. Nah, berkat. Salam ayah mai. Waalaikumsalam. Di dalam junub, boleh tak sebut ayat Quran? Sebut boleh, jangan baca. Dalam junub boleh tak sebut ayat Quran? Bahing, dia tanya lagu tu. Dalam junub, lepas tu nak sebut ayat. Sebut dengan baca lain tau. Beza ke tak sebut dengan baca? Baca kita baca sebut ni. Sebut ayat tu sedap kat tu. Ayat inilah ayat Quran hok doa ayat kisah Nabi Yusuf tu. Itu kita sebut ayat Quran tu. Sebut kisah dalam ayat tu dah. Sedap ayat tu. Ayat ni pun sedap ni, ayat cara Nabi Musa dengan Firaun. Kita sebut begitu, tak ada apa, tak boleh baca. Nah, baca. Baca kalau kita kosak Quran hukum haram di dalam junub petai junub Gimana dulu lepas tu mari tanya. Dia pula duduk dalam junub ni. Baik. Adalah letih bayi apa ni. Dah lah nak tanya. Nak tanya kata masa duduk dalam junub tu, kita sebut boleh ke tak kita sebut. Sebut ayat-ayat Quran. Sebut boleh, jangan baca. Jangan baca. Baca tak boleh dah. Baca dengan kosak Quran. Depa kalau kita baca saat ni tu dengan zikir serta pula Quran yang kita baca tu kita mulazamah. Mesti mana orang nak tidur kan? Orang nak tidur ni yang mulazamah baca 3 kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, Fatihah, 4 surah tu lah kita kata capung dengan Fatihah. Ini dia lazim hak mudah sebagai amalan bila nak tidur. Misal kata tu Quran tu 4 surah tu. Dia junub buat guna saat ni. Saat ni belum masuk tidur ni, belum nak akal lagi, belum nak baca lagi. Gergung-gergai. Oh selesai apa tu? Nak ni malah dah. Akan kira subuh hari ni. Kan tak? Lepas tu nak tidur dak baca lagi. Boleh kerana kita dak baca hak mu nak malam panggil lazim. Baik. Jangan tanya dah tadi gapo guru gerai kok. Jangan tanya tu. Kicakam orang panggil. Oh ya bui banyak ayah main. Bak solat ni. Duk oyak sok mudah. Masuk malam ni semalam aja dah kita. Duk oyak homo dah be. Ya homo dah. Apa oyak dah. Oyak tu insya-Allah. Oyak semua ambil berat semua, titik berat semua. Dia ke agama tu imaduddin, Nabi kata. Dia agama faman tarakaha. Barang siapa yang meninggal semaya faqad hadamaddin. Orang ni meruntuh agama sendiri. Royak banyak. Kita dah. Kalau kita royak malam ni dah mudah semaya dah kau dah kita lah pakai bawa klik royak ke anak masing-masing. Maya lagi tu. Panamo. Tua rahmo 230 dah. Nak kacak semua semaya. Tua tu nak bining semaya nak kacak lagi. Dah gitu. Nak bining anak umur 30. Tengoklah maya kena duk sampai lagi. Maya boleh lekat dulu. Khabar dia. Tu ayah lagu tu ayah. Hak puji kena puji ke bahing. Anak jamil kita ni orang panggil jamil 2025 ni. Dia boleh murih semua, lari, putus tali hidung. Dia kena ada kak jawab kita puji. Tu baru jello anak dia. Bening baru tu. Dia kena ada. Kita budak-budak dulu, masa dulu dak ayah puji, kena murih karak apa masa dulu. Budak zamai dulu Gergang kena murih semua. Ada asal kita nak pergi kana tak boleh. Murih ana pun kelik duduk rumah tu. Budak lah ni jangan nyegi. Gi budak lah ni gi. Tam hadik hai Kraiche kon ni ติดต่อเบอร์257728212 ya. Kak ni nak tanya mengenai dengan bab apa ni? Tanya sikit ya. Slow sikit nampak tak ada nak tengok komen. Komen jangan banyak sangat weh. Dah. Slow sikit. Dalam TikTok. Assalamualaikum. Nak tanya sikit mengenai dengan han nikah. Nikah dah weh. Nikah musim boh. Kalau kita nikah dah ngadak royak ke ayah. Tu?
Nikah dengan kita tahu 2 orang je. Wali-wali di majlis. Sah ke tak? Ni kita tak uti kat ni lagi ni. Dia panggil pindah wali lah ni. Pindah wali. Ya belum pada nak pindah wali, kita royak lagi kat ayah rumah. Ayah ada. Royak lagi dia. Atau nak nikah dengan bayi. Bayi nak nikah bayi ni. Bayi duk ni, kena hangat ni. Nama dah, duk kena kat bayi. Bayi pun saya kat kita, kena kat kita. Royak lagi kat ayah. Tak royak lagi, kita pergi nikah, tak usah kata nikah di jauh sampai ke betung, sampai ke golok, sampai ke hak nyai nu. Atau kita duduk tanding lah. Nah, ni sebuah kata kita duduk tanding, pergi nikah betung, golok, hak nyai. Nah, kita pergi nikah di dau angkang, tak usah. Tak usah. Kena royak. Semua pergi tanya siapa-siapa pun, kena royak. Ke dia yang menanggung wali. Nah, dia yang menanggung wali ayah kita tu. Kita pergi berat takut ada royak sepatah. Orang ni memalukan muka dia. Soyak muka dah. Soyak muka. Malu muka. Nikah tak sah. Ya, hak kata pindah wali setelah daripada minta dah. Minta berkali-kali. Hak yatim tu bayi yang sok anak ayah ni, kita kena kat anak ayah. Kita nak masuk minta ni. Jadi esok lusa nak hari dengan mak. Tak. Kita tak beri dah mu. Bisa kata. Duk boleh seminggu 2 hari pula. Allah ya. Kita rasa tak sudah ya. Kalau tak boleh kat dek iyah ni kita rasa apa mati je tanpa tak ada apa. Belah-belah lagi. Tak boleh, tak beri abang. Ya. Apa 3 kali dia kata. Makna kita masuk minta dah sampai 3 kali. Baru boleh pindah wali. Itu panggil wak lari lah. Tu pun syarat ada. Syarat apa? Hak jatuh dengan hak tina nak jadi ni makna kena kupu. Apa kupu? Kafa'ah. Apa kafa'ah? Orang sarah. Orang apa? Radap dia kan. Mana kalau hak tina ni orang mengaji. Hak jatuh orang ngaji kau. Hak tina ni makna orang tengah tak ada susah sangat. Tak ada lah kaya sangat. Hak jatuh pun lebih kurang juga. Makna orang spesial. Bagi sekupu. Kalau lah hak tina ni cok perindiatri, contoh. Hak laki duk belah khubah. Dok setarah. Bila dok setarah lari lah nikah di mana pun dok sah. Itu syarat tu. Dengan kai dia. Jangan main Atau bimbang takut dok sah ya. Nak buat gapo-gapo tanya orang dulu. Tanya malam ni dak cukup ni. Dak cukup ni tanya malam ni. Kita tanya makna depan. Masuk mengadak dengan tuan guru, dengan orang ahli, dengan tu email, dengan makna pakar-pakar majlis, tanya dia dah. Lah hana ni kita nak buat kerja gini-gini, ayah kita sewi tahu, tanya dia dulu. Lalu tanya ni kita nak 6 je ni. Tu kita royak rupa Titan ya ni sikit ni tu. Laksana kok kalau orang balik mutu, ambo ni sekadar cuk ceng. Ngerti cuk ceng? Mana akik letak atas itu, lepas tu buh amoni sikit. Celak atas sikit. Lepas tu kalau pak luka kok, ham lerat kau dah tu ya. Ham lerat. Ubuh-ubat, ubuh po tak sibiu. Lepas tu kalau tekak belok, betul sikit. Akik nak pergi hospital. Mana ni kita kodar kata, cuceng. Dia mau kena kita cari hospital. Tak memadar dengan hamba jawab lain ni tu. Kena kita tanya dengan secara satu persatu. Jangan buat kerja pelik-pelik. Nikah ni jangan. Kalau kita buat dengan cara dak molek, dak berkat, ya dak berkat siapa kat anak cucu. Jangan lebat, jangan buat lebih kurang. Gitu tak? Jangan buat lebih kurang, jangan buat kok dia aku nak lah mana-mana, aku nak pergi cara aku jangan. Rasa masa depan kita kena kira kok anak kau. Hak lah ni tak apa kita duk mabuk, duk gila, dak kira porah boleh. Gung jadi sungguh. Dak senang dak senang. Masya-Allah. Sokmo. Dah buat menyakit ti orang hak hidup besar kita. Ayah ke habis tu Allah. Tubik pagi kelik gelak, tubik gelak kelik pagi pergi cari duit. Nak besar kita. Itu tak? Nak membesarkan kita ayah. Apa tengah-tengah jual muka behing ayah, jual muka. Baik mana pula ayah main jual muka. Dah lembu jual dah, khubah jual dah, beruk hok cok di api jual gak. Hatta ngaji kalau tak ada duit teng. Duk pondok, duk madrasah, duk ngaji kalau agama. Jual beruk batuk. Hak cok di api. Dia mau minta 4,000 jual lah. Kalau dulu belum ada batuk, dia mau minta 15. Ini batuk dah. Bila ya 4,000. Nah tak nak ngaji sekolah. Nak wicuk gini-gini. Ayah. Nah,
Mak oyak tu ayah mu weh. Anak kelik pula dah nu. Nak ayah harga gapo tak tahulah. 2,000 pula. Allah baru ni jual dah perut. Habis dah tu. Nak cari di mana? Aku duk gagal mana? Gigilah minta-minta kok tu. Kok ada orang boleh pergi Pok Long ah. Ayah gi jual muka mu Pok Long. Tak payah tangga Pok Long. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ada mak? Nampak mari pagi hari ni tak ada apa, ada sikit weh anak-anak ni anu. Dah gapo pula? Nak akar duit kit lo, nak akar duit kit. Ayah pergi jual muka tak payah tangga orang. Beretel tu jual muka tu. Beretel tu jual muka tu. Pasal aja habis dah jual. Jual lembu, jual kubah, jual beruk batuk. Dia pergi jual muka tu. Beretel tu. Jual muka. Nak besar harta kita mengaji situ sini. Apa periya menikahnya lari ke ayah. Janganlah. Cari hak berkah. Solat. Nasihat ni. Tapi kalau nak buat juga kira molek kira molek. Jangan buat lebih kurang gitu. Itulah jawab apa Ada lagi hang nanya ni. Kan nengung dah. Nak kira orang serpai. Jangan kira lah ni nok lah ni. Dak kira apa ni? Nok mata dah. Lah mana-mana nok lah ni. Berak jadi berapa bulan anak tiba anak 3 dak seni-seni. Mata guana hari tu. Hidup royak ada orang tak sihat dak akal. Lah ni tak seni lagi. Hari-hari duk akan akan nibuk. Napan nibuk. Jaga-jaga sekali kena cara kefak hang. Dah kan? Adik nak mayepah laki ku. Ya dah gitu. Ayah mu duk ya dah tak salah dengan hak tu dak jadi. Bakar dia mau kena ajak bakar lagi dak oleh. Dia mau tahu ajak mana-mana lagi. Tak reti. Lagan tak bakar. Now. Macam mana? Dengarlah nasihat. Dengan nasihat. Orang-orang tua dulu ni betul je kata orang tua makan gagal dulu pada kita, makna pengalaman dia. Dia lepas banyak benda. Dengarlah wahyu. Dengar wah dia. Ayah Chong Pei Chu arai ayah. Nak masuk Pei dah pada. Nama ayah main FC bahasa Rumi dah. Ayah main FC. TikTok ni nama sosial tau. Hak ini bahasa Rumi. Pim di dalam kafa bagi Chong FB ni lah. Buat bahasa Rumi ayah main FC. Lepas tu kalau temu gambar duk gitu. Yalah tu. Yalah. Gambar duk gitu yalah tu. Itu Kak weh. Lebih kurang malam ni dah. Terima kasih semua. Minta maaf belakang weh. Malam ni setakat ni dulu. Terima kasih. InsyaAllah bahasa apa pada dah. Ada dah. Belah kata yarang je dia ni. Tu dia lah. Belah kata lah ni cerah banyak dah ni. Kita tak tahu kita duduk kampung, kita duduk rumah tak tahu. Kita giduk majlis boleh sehari. Duduk pagi sampai ke gelap, giduk dalam bilik hok cerah tu. Boleh tahu. Dia boleh tahu. Berapa orang sehari-sehari bagi dah. Boleh tahu. Kita tahu ni bukan kita giduk. Kita tanya dah orang yang duduk kerja untuk terima demo mari ngadu nak cerah ni. Oh macam-macam mari. Macam-macam mari. Ada kadang hok bini mari, ada hok laki mari dah. Laki mari atau nak adu. Panggil nak jual tolak. Mana aku tak jual, aku tak cerah selama mana mu dak ayah apa bini ngaruk ngatai gini-gini. Oh macam-macam jadi. Na'udzubillah waliyazubillahi min zalik Allah. Itulah. Kita ada pada zaman orang tak pernah takut mana hukum hakam Allah. Orang tak pernah pakai mana nama ya Islam. No. Fi akhir zaman dekat nak kiamat la yabqa minal Islam illa ismuhu. Tidak ketinggalan daripada Islam melainkan nama saja. Nama Islam lah, comel-comel nama. Tapi perangai tu tak tahulah. Nak kata pun gitu kok. Lu fikir sendirilah. Lu ambil tengok sendirilah lu senang bahasa Cina biasa Cina. Tengok ambil sendirilah. Tengok ambil sendirilah gitulah. Kita kira telan ni kita utamakan jaga diri sendiri, jaga anak di bawah tanggungan kita, jaga adik-adik hak kita boleh tegar. Kau dah tu cukup lah. Kau dah tu cukup lah. Ditambah kita tak ada nak cara sungguh hak orang weh. Cara hak kita, barulah kita tak sibuk hak orang, tak ada masalah. Allahu Rabbi, jadi malam ni nampaknya sekat ni dah lah 2-3 kali dah sekat ni. Terima kasih semua. Minta maaf belakang deh. Salah silap sikit sebanyak gurau-gurau tu deh. Minta maaf, jangan kira sangat weh.
Dan minta maaf soalan-soalan hak demo duk tanya ni tak ada nak bagi jawab apa. Kita ni sekadar baca kitab soalan ni kosi lah, bukan duk jawab belaka. 10 soalan jawab so 2 gitu lah. InsyaAllah akan dapat manfaat bersama. Jadi malam ni setakat ni saja. Akhir kala dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna al-'arifina billah. Allahumma ja'alna al-mu'minin. Allahumma barik ilmana. Allahumma zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah hidup kami ni orang benar-benar mengenali Engkau ya Allah. Jadilah kami ni orang yang beriman kepada Engkau ya Allah. Berkatilah ilmu kami, tambahlah ilmu yang manfaat untuk kami, dan akhirilah kalam kami dengan kalimah la ilaha illallah. Allahumma iftah lana abwabur rahmah wa abwabun ni'mah wa abwabul barakah wa abwabus sihhah wa abwabul khair wa abwabus salamah wa abwabul jannah ya Allah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu keberkatan, pintu nikmat Engkau ya Allah. Rahmat kasih sayang Engkau untuk kami ya Allah. Beri kesihatan pada kami ya Allah. Berilah keselamatan untuk kami semua ya Allah. Berilah kebaikan di dalam hidup kami ya Allah. Berilah syurga untuk kami ya Allah. Berilah kebaikan untuk kami, syurga untuk kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim.